Ha. Lepas ke kampung Bukit Lada kita. Wah, kawan ni daripada Kuantan tadi. Ya, tadi yang daripada UAE nak balik ke bandar. Tengah jalan cari passenger. Korang ingat ke nak pergi terminal je? Daripada Seri Mahkota patah balik kan, daripada Masjid UDM. Dia order Grab, kata nak pergi terminal je kan, RM23. Dah sampai sana, dia dah naik dalam kereta. Dia cakap nak pergi Temeloh. Nak pergi Temeloh tu jauh pula tu, di perumahan makmur Bukit Lada. Bukit Lada ni rupa-rupanya ada dua. Bukit Lada, Lada hijau, Lada merah, bukan. Dia Bukit Lada Bukit Lada Cenong dengan Bukit Lada Kedah. Temeloh. Orang Temeloh. Jadi tambang tadi memang tu lah, 1 kilometer RM1. Kalau 135 kilometer RM135 lah. Tapi tol tadi saya kira sekali lah kan. Tak apalah. Saya pun esok ni, inilah kejadiannya. Tiba-tiba tak dirancang. Tadi ingat ke nak balik ke bandar lah kan, nak ambil passenger tengah jalan. Nak ambil passenger balik ke terminal lah. Okey lah, dah excited lah tadi. Dah dapat balik passenger ke terminal kan. Rupa-rupanya secara ad hoc, secara mengejut, kena pergi Temeloh. Bukanlah kena, tapi saya terpaksa buat keputusan lah. Kalau saya, dia dah masuk dalam kereta. Dah masuk dalam kereta baru nak cakap, abang saya ni nak balik Temeloh. Saya ingat nak pergi terminal tu, nak cari tiket bas. Jadi tu lepas tu dia kata nak pergi Temeloh. Tu saya pun okey lah, kita pergi Temeloh lah. Pada waktu tu dah pukul 6.20. Tak dapat balik ke bandar Kuantan. Malam ni kita tidur kat tol lah kot. Tidur kat Temeloh mana-mana. Ini kat Kedah ni pertengahan antara Temeloh, lepas tol Temeloh, masuk kanan menghala ke Jerantut sebelum Kuala Kerau. Ada perumahan makmur Bukit Lada. Tadi awal-awal tadi tersilap, dia pun tak pasti. Dia ingat Bukit Lada Cenong. Saya pun dah pergi sampai sana dah. So kena patah balik. Bukanlah patah balik, kena keluar balik, masuk balik LPT tol Cenong, keluar balik tol Temeloh. Kira tambah duit lah, tambah dalam tu. Jadi totalnya entahlah, nak kata berbaloi tak berbaloi kan. Inilah gayanya kalau kita ni yang boleh lah buat macam ni. Tapi orang yang ada anak bini yang tu tak boleh lah buat macam ni kan. Tiba-tiba je pergi Temeloh, tiba-tiba je pergi outstation. Tidur pun tak tahu kat mana lagi. Nak tidur hotel, duit tak berapa. Itu kita kena jimat-cemat kan. So itulah situasinya. Sekarang ni area sini memang tak ada lah kot. Area Temeloh takkan pun macam tak ada je. Takkan tak ada penumpang Maxim. Ke Maxim ni tak apa. Nak setting show profile region. Mana tadi? Setting region. Mana ada area Pahang selain daripada Kuantan ni? Temeloh tak ada. ST Temeloh tak ada. So Maxim on, Grab on, tak tahulah ini macam mana. So esok kita kena tu lah, try lah. Saya kena try lah area Temeloh pula kan. Area Temeloh nak balik ke Bentong. Okey, Assalamualaikum.